السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. Ayat yang ke-16, soalan pertama, iaitu apakah kamu merasa aman dengan di langit terhadap Allah yang di langit, bahawa dia akan menterbalikkan bumi, yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, maka ia menjadi bumi yang gempa ataupun bergoncang, ya. Jadi ini adalah perkara pertama, soalan pertama Allah tanya, di mana ia bercakap tentang yang langit menguruskan di bumi. Tadi kan kita bercakap tentang famshu fi manakibiha, Allah tundukkan bumi ini. Zalul itu maksudnya jinak, tuan-tuan, ya, jinak ataupun tunduk, macam lembu jinak, ya, kuda jinak. Maka bumi ini dijinakkan oleh siapa? Oleh Allah. Maka senanglah kita membawa lembu jinak ataupun kuda jinak. Kita berada di atas bumi jinak ini kerana ia dijinakkan, ditundukkan oleh Allah. Itu sebabnya dia tak bergegar, ya. Dengan dosa-dosa manusia, bumi ini sebenarnya dia ingin bergegar. Kalau kita tengok dalam ayat lain, ataupun kalau orang-orang mensyirikkan Allah, langit itu dia hampir hancur, ya, hampir hancur. Tetapi Allah Ar-Rahman masih lagi menjaga. Jadi dalam ayat ini Allah cakap tentang bumi ini akan bergoncang, akan tidak selamat, dan ini adalah antara azab yang pernah diberikan pada seorang bernama Qarun dalam sejarah. Dia ditelan oleh bumi kerana apa? Kerana kesombongan yang berlaku apabila datang nazir daripada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa nasihat, dia tak nak, maka akhirnya dia diserap ataupun telan oleh bumi. Ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-17, amintum, soalan yang kedua, apakah kamu merasa aman daripada Allah yang menguruskan daripada langit, yang mengutuskan hasiba, iaitu badai hujan batu. Ini adalah azab yang pernah sampai kepada kaum Sadum, iaitu kaum Nabi Lut. Jadi dosa individu Qarun, dosa sosial namanya kaum Nabi Lut, terlibat dengan LGBT ataupun homoseksual. Jadi ada dosa individu dan dosa sosial bersama masyarakat, dua-duanya itu diberikan azab oleh Allah, pernah berlaku, ya, pernah berlaku. Maka Allah kata apa? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Alangkah hebatnya, bukan? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana peringatanku. Nadhir, kita pernah jumpa perkataan itu dalam ayat sebelum ini. Bila penjaga neraka kata alam ya'tikum nadhir, maka penduduk neraka kata, kalau kami mendengar, kalau kami berfikir, kami tak akan jadi ahli neraka. Jadi Qarun adalah orang yang tidak mendengar dan tidak berfikir. Kumpulan homoseksual kaum Nabi Lut itu, mereka tak nak dengar nasihat daripada Nabi Lut dan tidak mahu berfikir ini adalah perkara yang keji. Maka kerana mereka tidak buat dua perkara tersebut, datang nazir daripada orang biasa, dia tak nak dengar. Datang nazir daripada makhluk sesama sendiri, dia tak nak dengar. Maka apa yang berlaku selepas itu, tuan-tuan? Allah berikan nazir. Jadi dalam hidup kita, apa yang kita belajar kat sini, bila ada makhluk yang datang, peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup kita, kita kena ingat itu adalah satu amaran daripada Allah. Ada orang kena aksiden, ada orang sakit, ada orang itu, ada orang ini, macam-macam berlaku dalam hidup. Kita kena ingat sebelum tidur ini, oh, ini Allah sedang bagi amaran ni kot. Kita pergi ada kod kan, tapi sebenarnya tak ada kod pun. Sebenarnya memang Allah sedang memberi amaran. Sebelum Allah sendiri yang pemberi amaran. Allah hantar orang-orang, makhluk-makhluknya dulu. Tetapi kalau makhluk tidak diberi respon yang bagus, kembali kepada Allah SWT, Allah sendiri yang akan beri amaran. Dan bila Allah beri amaran, apa jadi, tuan-tuan?
ditelan bumi, diberikan hujan batu, dan akhirnya ditelungkupkan kaum Nabi Lut. Jadi sebelum Allah memberi nazir, lebih baiklah kita memberi respon kepada nazir. Itu sebabnya bagi setengah orang, bila dia rasakan bahawa dia bercakap dengan A, bercakap dengan B, kan, A cuba nasihat B, nasihat, tapi B masih lagi buat kepada A, belum ada A. Jangan sampai macam Nabi Muhammad ataupun Nabi Nuh, bila dah buat sampai satu masa Nabi Nuh kata apa? Ya Allah. Dia bila ya Allah ataupun iftah lana, ataupun tentukanlah keputusanmu ya Allah, aku serahkan B kepada A, yang itu bahaya tuan-tuan. Kan dalam hidup kita kan boleh nasihat, kita boleh terima kekurangan, tetapi bila ada orang buat silap, buat salah dan kita tegur pun dia tak nak dengar, apa yang kita kena buat? Kita jangan balas. Jangan balas dendam. Kita kena serahkan pada siapa? Tapi bila the moment seseorang itu diserahkan pada Allah, bersedia, ya. Kalau macam Qarun ke ataupun kaum Nabi Lut ini, mereka dikenakan, dia punya hentakan daripada Allah itu adalah amat dahsyat. Itu sebabnya kita sebagai ibu ayah, kalau boleh kita jangan serahkan orang-orang yang kita sayang terus kepada Allah tanpa kita doakan yang baik-baik. Dia bila dah kita kata ya Allah, aku dah buat dah pelbagai tapi rasanya tak berjalan ya Allah, aku serahkanlah anak aku. Yang itu tuan-tuan, anak itu nanti akan kena sesuatu, dan kena sesuatu tu akan memberi kesan juga kepada kita. Sebabnya jangan doa yang buruk-buruk kepada orang yang kita sayang. Walaupun kita marah kan, dia buat saya, dia dah ni, saya rasa ya Allah tolonglah. Bawa bertenang, ya. Memang Allah Al-Aziz boleh kabulkan, tetapi ada satu lagi nama Allah, iaitu Al-Ghafur, yang kita belajar pada ayat nombor 2. Baik. Soalan seterusnya ataupun ini penjelasan. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Sama-sama. Dan demi sesungguhnya orang yang kafir terdahulu daripada mereka telah mendustakan, ya, istilahnya kadzdzaba, menafikan, mendustakan, I don't care, I don't bother, semualah perkataan-perkataan itu semuanya dinamakan kadzdzaba. Tak kisah kubur masing-masing, itu namanya kadzdzaba, ya. Apabila kita bercakap tentang perkara ini adalah satu sifat yang kita kena elak. Dan apabila kita nak tidur itu, bila kita baca ayat ini, kita mohon Allah jangan jadikan aku di kalangan orang yang mukadzibin, orang yang mendustakan, orang yang menafikan benda penting, kita remehkan ataupun kita rendahkan orang-orang yang memberi nazir kepada kita. Dan lebih besar lagi bila nazir itu datang daripada Allah. Bila Allah bagi amaran, kan banyak amaran dalam Quran, jangan kita alah ini kaum Nabi Lut, ini Fir'aun. Kita jangan sekadar nampak itu sebagai kisah-kisah lama. Kerana ini adalah kisah kita. Allah sedang memberikan nazir agar kita selamat dan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya soalan yang tadi dah berapa soalan? 2. So kita masuk soalan yang ketiga. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memerhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya, ya, safatin wa yaqbil. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidaklah yang menahannya kecuali ar-rahman. Sekali lagi kita bertemu dengan perkataan ar-rahman. Bila kita tengok kepada burung, ya,
Safat itu dalam bentuk kata nama, maksudnya itulah standard burung ya. Maksudnya kata nama ni stabil, dia memang mengepak je. Wa yaqbid itu dia menutup itu dalam bentuk kata kerja dalam bahasa Arab. Maksudnya apa? Dia buat kadang-kadang. Pasal kata nama dengan kata kerja yang stabil apa? Kata nama ke kata kerja? Pemain dengan bermain, mana yang stabil? Pemain lah kan, dia pandai main, itu namanya pemain, dia profesional. Kalau kadang-kadang bermain, dia bukan pemain. Ya, jadi bila Allah gunakan kata nama safat, itu maksudnya memang standard burung dia macam tu je. Kemudian sekali-sekala je dia akan kepakkan, dan itulah teknologi yang dibawa kepada kapal terbang. Kapal terbang kan kita macam tu kan, dia itu je sekali-sekala je reng tu, barulah dia nak turun ke, dia nak naik ke. Cuba bayangkan kalau dia asyik mengepak je tuan-tuan, kapal terbang, apa jadi kat kita? Memang kita bergegar-gegar dalam kapal terbang tersebut kan. Dia kepak sekali-sekala tu pun, dia keluar dia punya sayap dia tu pun, kita dah mula ya terkesan. Baik. Jadi di dalam ayat ini Allah nyatakan ma yumsikuhunna illar rahman, tidaklah yang menahannya itu Allah suruh kita perhatikan. Allah cakap mengapa mereka tak perhatikan burung? Burung itu yang tahannya adalah Ar-Rahman, innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya dia adalah melihat bagi setiap sesuatu. Allah itu latif, lembut ya, Allah itu khabir, kemudian Allah kat sini Ar-Rahman, kemudian disambung lagi Allah itu Al-Basir, maha melihat kepada segala urusan burung tersebut. Maka kalau dah tengok urusan burung itu pun Allah uruskan, dan itu tanda kasih sayang daripada Allah SWT, maka mengapa masih lagi ada orang yang degil? Bercakap tentang burung, sebelum kita bincang lebih lanjut tuan-tuan ya, burung dalam sejarah tuan-tuan, dalam sejarah Nabi apa yang terlibat dengan burung? Nabi Sulaiman burung ya, dia punya kerajaannya. Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim burung ya, yang cincang jadi 4 tu. Lagi ada Nabi apa lagi? Nabi Isa meniupkan tanah liat jadi burung, tanah liat jadi burung lah ya, burung hidup. Lagi apa? Nabi Adam ada tak? Anak Nabi Adam ya, ketika peristiwa dah bunuh tersebut, dia tengok gagak ya. Selain daripada Nabi Muhammad ada, ataupun sebelum lahir Nabi Muhammad, burung ababil. Jadi burung dalam Al-Quran ni penting ya. Jadi kita tengok burung kat sana tu, kita kena ingat ya, bahawa dia adalah satu makhluk yang terkesan dari segi sejarah. Itu dari bila kita membaca Quran, kita tengok objek yang ada, yang Allah highlightkan itu bukan dalam bentuk alah burung biasa je lah. Sebenarnya di sebalik itu ada sejarahnya. Dan bila kita fokus ke sini, yang tahan dia dapat terbang daripada kerajaan Nabi Sulaiman, ataupun daripada burung gagak zaman Nabi Adam, ataupun Nabi Ibrahim, ataupun burung ababil, semuanya itu adalah daripada Allah yang maha melihat, yang maha melihat. Dan kalau kisah Nabi Ibrahim itu pada ayat 260 surah Al-Baqarah, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Nabi Ibrahim bertanya pasal itu. Allah kata, kau tak yakin ke? Kamu tak beriman ke? Iman, tapi saya nak tenangkan. Maka Allah kata, potong, baling, panggil, nanti burung tu akan kembali. Ayat itu tuan-tuan adalah ayat yang berkaitan, memang pasal burung ya, burung. Tetapi poinnya apa? Allah nak menceritakan Allah maha menghidupkan. Allah maha menghidupkan. Dalam hidup ini kadang-kadang bila nak derma, alamak nanti habislah duit saya, begitu kan. Tapi sebenarnya selepas cerita Nabi Ibrahim itu 261 itu cerita pasal derma. Kalau yang mati Allah boleh hidupkan, kalau yang derma Allah nak gantikan lebih banyak lagi, Allah nak tumbuhkan lebih luas, mudahnya hanya bagi orang yang beriman kepada Allah yang maha menghidupkan. Kalau tidak, dia rasakan apa? Allah tak yakin lah, nanti kalau saya derma, duit saya habislah. Kalau saya pergi umrah, duit saya gunakan nanti habislah. Tapi orang bagi tuan-tuan haji yang biasa pergi umrah, derma, bila yakin, sebenarnya Allah tambah je lagi selepas itu. Pasal Allah yang mati pun Allah boleh hidupkan, apatah lagi nak memberi lebih banyak benda yang dah hidup ya. Jadi dalam ayat ini, bila innahu bikulli syai'in basir, sebelum kita tidur itu kita
tahu bahawa Allah memerhati, Allah menguruskan burung tersebut pada segenap aspek dia, ya. Allah yang Maha Penyayang. Kalau tidak, burung tu pun terjatuh, kapal terbang pun jatuh, ya. Maka di situ kita tahu bahawa ya Allah, Engkau lebih melihat dan observant daripada aku, ya Allah. Aku tak boleh monitor kepada anak, kepada projek ke apa ke, tak boleh. Engkau ya Allah yang dapat memastikan burung selamat, tidak terhempas, kapal terbang ke, drone ke. Maka Engkau juga yang sama akan memastikan bahawa segala apa yang aku bertanggungjawab, aku serahkan padamu ya Allah yang Maha melihat. Aku nak tidur. Kan? Jadi kita tidak ada overthinking. Kita tak rasa macam bahawa saya kena monitor yang macam tadilah, bab mengintip tadi itu. Baik, kita serahkan pada Allah untuk melihat dan jaga kepada ahli keluarga, berbanding kita pula yang nak pergi mengintip. Pasal perkara itu dahlah berdosa. Dan Allah tengok pula kita buat dosa. Ya Allah, tak boleh ya Allah. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah. Baik. Tuan-tuan, soalan yang keempat. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Siapakah dia yang menjadi tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Keluar lagi perkataan Ar-Rahman. Banyak kali dalam surah Al-Mulk ini Ar-Rahman, kerana surah yang kita dah bincang tadi, Ar-Rahman beri tanpa syarat, tanpa perlu buat apa-apa. Allah bagi. Dalam ayat ini sebenarnya Allah bercakap tentang jund, tentera. Siapa yang akan backup? Ini yang awal tadi kita bincang kan. Bila orang cakap siapa yang backup kamu ni, siapa raja di belakang kamu ni, yang jaga, yang sponsor, yang akan bantu kamu, ini jawapannya. Jundul lakum yang surukum, yang menolong itu tak ada lain kecuali Ar-Rahman. Dan bila Allah Ar-Rahman itu menolong, dia menolong dengan penuh kasih sayang, bukannya dengan penuh dendam. Ya. Beza tuan-tuan. Bila kita dapat pertolongan, kalau kita ada dendam, maka kita akan gunakan untuk menghancurkan. Allah bantu kita bukan untuk berbuat dendam, tetapi untuk berkasih sayang. Maka itu akan melapangkan lagi jiwa kita sebelum tidur, bahawa kalau Allah bagi saya macam-macam bantuan selepas ini, saya jangan jadi sombong, saya jangan nak balas dendam dengan orang lain, saya kena menyebarkan rahmat Tuhan kepada orang ramai. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sudah tentu tadi kita dah belajar, orang kafir itu dia selalu tertipu. Dia dapat rahmat daripada Allah, dapat bantuan macam-macam, tapi dia pergi lawan Nabi. Musyrik Mekah kan, dia pergi lawan Nabi. Kalau zaman sekarang ini dia dapat macam-macam, tetapi dia tidak pun bawa orang kepada Ar-Rahman. Sepatutnya dah dapat macam-macam. Saya dah kaya, saya dah dapat duit, saya ada rumah, saya kena bawa anak saya, bawa keluarga saya sponsor untuk bawa orang lebih kepada Ar-Rahman. Itu yang menyebabkan sebelum tidur, ya Allah, harapnya hari ini aku adalah sedikit membawa orang kepada Ar-Rahman. Ya, pasal kita ini dibantu oleh Allah. Allah bagi kita kenderaan ke, rumah ke, keluarga ke, bukan suruh kita duduk goyang kaki, tetapi Allah suruh jadi macam Nabi, dibantu untuk meneruskan perjuangan. Jadi ini menyebabkan bila kita nak tidur, bila kita dengar begini, kita tak nak jadi macam orang kafir. Kafiruna illa fi ghurur. Mereka dapat harta macam Qarun, tapi nak berbangga ataupun nak guna sendiri-sendiri, ya, kedekut yang amat kepada orang lain, tak nak bantu perjuangan fi sabilillah. Nabi Musa dia tak nak, padahal dia dulu anak murid Nabi Musa, tapi bila dah berjaya dia no way man. Ya, ataupun kita tidak mahu jadi seperti kaum Sodom ataupun kaum Nabi Lut. Mereka gunakan apa yang ada itu untuk berbuat dosa. Maka kita review balik hari ini, ada tak saya gunakan nikmat-nikmat Allah bagi macam-macam bantuan untuk saya buat perkara yang salah, yang itu yang akan menyebabkan kita beristighfar kepada Allah. Soalan seterusnya,
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Ya, seperti mana kita dah jumpa perkataan yumsikuhunna, kan tadi ya, Allah tahan burung. Allah yang sama boleh tahan rezeki sebenarnya. Boleh tahan rezeki. Jadi Allah tanya, siapa yang memberi kamu rezeki? Jika Allah menahan rezekinya, sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Allah menemplak kepada orang musyrik Mekah pada waktu itu, terutamanya pasal mereka dapat rezeki melimpah ruah, tuan-tuan. Tuan-tuan nampak dekat Mekah sekarang ni, berjuta-juta orang. Itulah juga berlaku pada zaman dahulu, walaupun mungkinlah tak seramai ini, tapi ramai orang satu kawasan tanah Arab itu yang akan datang ke Kaabah, dan peluang ekonomi mereka sekarang tuan-tuan tengok je lah, kan? Kalau dekat Mina tu ada yang hotel tu buka sebulan je kot, lain tutup, makan tak habis tahun. Pasal Allah beri rezeki, tapi Allah kata Allah boleh je nak tahan. Baru ni kan Covid kan, boleh je Allah tahan. Allah boleh je nak buat. Pasal apa? Pasal orang terlupa dan akhirnya dia terus menerus dalam kesombongan. Ia memberi kesan pada kita belum tidur, jangan sombong kalau ada apa-apa rezeki yang kita berjaya dapat pada hari ini ataupun minggu ini, bulan ini, jangan sombong. Dan tanda tidak sombong tadi itu ialah dengan kita gunakan pada jalan yang benar. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Di dalam ayat ini Allah menceritakan soalan seterusnya, soalan ke-6 ya. Apakah orang yang berjalan tertelungkup di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataupun orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ini bercerita tentang bagaimana orang yang melakukan ahsanu amala di dalam kehidupan. Ahsanu amala, amal yang baiknya ialah jalan tegak ke jalan terlungkup, tuan-tuan, jalan atas muka. Jalan tegak, nampak macam okey lah, apa sahaja pula ada perumpamaan ni kan. Sebenarnya ada orang yang dia sepatutnya jalan berdiri, ya, yamshi sawiya, itu maksudnya berjalan berdiri lurus, tetapi dia terbalikkan yang kepala ke atas ke bawah, kaki dia ke atas. Itu yang jalan atas muka tu, wajhi, ya, mukibban ala wajhi, macam tersembam, ya, terbalik. Bila Nabi memberikan hidayah ataupun membawakan wahyu, sepatutnya wahyu daripada Tuhan, daripada yang maha perkasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang latif, yang khabir, nama-nama yang telah kita berkenalan sebentar tadi, sepatutnya itulah yang diutamakan. Tapi dia letakkan pada siapa? Dia menyembah kepada berhala. Dia menyembah kepada manusia. Dia bergantung kepada makhluk. Itu namanya yamshi mukibban ala wajhihi, iaitu satu perumpamaan orang yang tunggang terbalik. Sepatutnya ialah Al-Quran menjadi rujukan, perlu dipelajari, perlu diambil panduan, tetapi dia terbalik. Buku lain pula yang diberi perhatian, diberi masa lebih. Yang kita doakan agar kita tak jadi seperti ini, tuan-tuan, ya, agar majlis kita pada hari ini kita dapat belajar sikit-sikit sebagai bukti kepada Allah, ya Allah, saya tidak mahu jadi orang yang yamshi mukibban ala wajhi. Jadi sebelum tidur kita doa agar kita jangan terbalik dalam hidup. Ketika ada keputusan-keputusan yang kita buat sepanjang hari kita, tak ada yang terbalik. Maksudnya kita menggunakan panduan daripada Hawa. Hawa, tuan-tuan tahu kan, Hawa itu membawa kita ke bawah, hawa nafsu kita. Wan najmu idza hawa, demi bintang yang turun. Hawa diri kita ni, kalau kita ikut hawa kita, dia akan bawa kita kepada jatuh ke bawah. Tetapi kalau ikut wahyu,
maka dia akan bawa kita kepada siratim mustaqim. Jadi jangan ikut emosi, jangan ikut perasaan. Apa-apa keputusan yang dibuat, kita tanya balik Allah cakap apa. Itu tandanya dia yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Sebagai satu muhasabah hari ini, saya membuat keputusan-keputusan atas siratim mustaqim ataupun saya membuat keputusan ikut kepada mukibban ala wajhi, ya, terbalik mengikut kepada emosi ataupun perasaan saya sahaja. Baik. Jadi kita akan masuk kepada 6 qul di bahagian hujung ini. Ada 3 bahagian, ayat 23, 24, 25, 27, 28, 30. Kita mulakan. Bismillah. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Perkataan pertama bila cakap qul ini maksudnya apa? Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang di sekitar, katakanlah wahai Muhammad pada diri sendiri. Bila kita baca ayat ini, Allah suruh kita cakap pada diri sendiri, Allah lah, dialah huwallazi ansha'akum, menciptakan kamu, menjadikan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Ini afidah ni lapisan nombor 3 tuan-tuan. Tadi kita dah belajar sudur lapisan nombor 1, qalb lapisan nombor 2. Kita tak jumpa tadi lapisan nombor 3 apa? Afidah, fuad. Ini tempat perasaan. Tempat perasaan. Qalilan ma tashkurun. Allah cakap bahawa Allah yang ciptakan, Allah jadikan. Bila Allah guna perkataan ja'ala, Allah jadikan itu mesti gunakannya untuk fungsi yang dimaksudkan. Apakah fungsinya? Fungsi as-sama', pendengaran, penglihatan dan juga hati kita adalah untuk bersyukur. Tapi cabarannya apa? Qalilan ma tashkurun. Sikit manusia yang bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185 bercakap tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Panjang ayat tersebut sampai di hujungnya, wala'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi apabila kita gabungkan tashkurun di sana dengan di sini, apa kaitannya? Kita kena guna telinga kita untuk dengar yang elok-elok, dan yang paling elok dengar Al-Quran, pelajaran Al-Quran. Kalau nak tengok yang elok-elok dan tengok yang paling bagus adalah tengok Al-Quran. Dan bila cakap tentang afidah, perasaan kita perlu dikawal untuk yang elok-elok sahaja, dan yang perasaan paling elok perasaan kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Kerana Quran akan memimpin perasaan kita, bukan perasaan kita memimpin Quran. Memimpin Quran macam ayat sebelum tadi, mukibban ala wajhi, dia terbalik, ya, berjalan atas muka. Okay. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, macam mana nak jadi orang yang bersyukur? Satu, kita baca Quran tadi, kalau dengar, kita lihat, kita berperasaan dengan Quran, insya-Allah jadi orang yang syukur. Tetapi lebih daripada itu ialah kita takkanlah baca Quran 24 jam. Kan? Kita baca juga dekat media sosial, kita pergi ke sana, ke sini, tengok macam-macam. Maka kita kena pilih apa yang kita dengar, tuan-tuan. Kita kena pilih apa yang kita dengar. Dan ini Allah katakanlah, bila Allah katakanlah, itu satu perintah. Ya, perintah untuk kita mentauhidkan Allah. Allah lah menciptakan, dan Allah menciptakan pendengaran itu kerana ada fungsi untuk kita dengar yang elok-elok. Kalau dekat media sosial ada orang mengumpat ke, ada orang yang fitnah orang lain ke, tak payah dengar lah, tuan. Tak payah. Pasal nanti akan jadi orang yang tidak bersyukur, kufur kepada apa yang kita, pasal input akan menghasilkan output. Contohnya lah, ya, kalau dalam dunia training, tuan-tuan, ya, pasal saya buat training kan. Kalau penceramah macam saya, katakan berjumpa dengan tuan-tuan, ya. Tuan-tuan bekerja dekat satu pejabat, dan bos minta saya bagi training. Saya bagi satu soalan je. Cuba senaraikan 5 perkara yang tuan-tuan tak suka pasal bos. Kalau saya bagi soalan itu, simple soalannya kan.
Rasa-rasanya apa yang berlaku dalam peserta di kalangan kalau program team building? Dia akan tulis dan dia akan kutuk-kutuk bos tersebut. Betul? Sesimpel saya keluarkan perkataan, senaraikan 5 perkara yang awak tak suka pada bos. Dan soalan itu adalah soalan kufur. Seorang trainer tak boleh cakap begitu. Sama juga macam seorang ibu ayah kan, ayah outstation ataupun sibuk kerja, mak tak boleh cakap pada anak, abah kamu tu kan, kau tahu tak buat apa tu? Kerja kan. Bila cakap begitu, anak pun dapat impression, oh sebenarnya kerja ini tidak perlu dihargai. Ataupun ayah cakap, tengok mak kamu tu sibuk sangat kat dapur. Anak dapat impression bahawa duduk dekat dapur masak tidak bagus. Dia akan kufur kepada mak dia. Tengok, perkataan yang didengar oleh anak, dia memasukkan elemen sama ada syukur ataupun kufur. Okey, itu pendengaran. Penglihatan sama juga. Yang kita baca dekat internet tu, ya. Tengok rumah tangga orang ni bercerai lah, gosip sana sini lah kan. Kita baca artikel-artikel tersebut, baca panjang pula tu. Kan, orang ni ini baca kutuk suami dia, bekas suami dia kutuk ni, proceeding dekat mahkamah gitu, baca. Kita kena ingat tuan-tuan ya, dia baca tu, dia bukan terus dihilang gitu saja. Dia akan masuk pada afidah. Masuk kepada hati perasaan kita. Dan akhirnya apa jadi? Muncul je Janet. Tahu tuan-tuan Janet? Masih ingat lagi? Jabatan netizen. Dia akan keluarkan komen-komen itu bila kita baca tuan-tuan, kalau kita tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka syaitan-syaitan daripada komen yang tak baik itu dia akan masuk ke dalam perasaan kita dan akhirnya kita pun nak komen sekali. Memang teruk dia nak tengoklah, nak side yang lelaki ke nak side perempuan. In the first place ialah kalau ia urusan orang lain, biarlah orang lain. Tak payahlah kita mengkotorkan perasaan kita dengan racun-racun toksik daripada apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Tapi Allah cakap qalilan ma tashkurun. Ada orang spend masa untuk baca artikel yang panjang tersebut sampai katakan 15 minit. Bila tolong baca artikel tadabbur, kecuali tuan-tuan lah kan, yang kita doakan lah ya, kita doakan ahli keluarga kita gunakan as-sama' wal basar wal absar wal afidah ini pada perkara kesyukuran. Yang pertama. Yang kedua, qul huwa dhara'akum fil apa? Ada terkurang ya? Okey. Oh, ada tertinggal. Qul huwallazi zara'akum. Tu yang nampak macam pelik. Okey, saya kena baiki sikit tu. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Sama-sama. Okay. Katakanlah yang bulan puasa tuan-tuan ya. Okey. Yang tertinggal yang okey. Bismillah. Ada setengah jam ya Allah. Perkataan yang tertinggal adalah alladhi. Perkataan yang tertinggal, alhamdulillah Allah bagi balik. Tadi Allah tarik. Perkataan yang tertinggal adalah alladhi kat sini ya. Minta maaf tuan-tuan ya. Tersilap saya tak check. Okey. Qul huwallazi dzara'akum. Dialah yang menjadikan kamu dzara'akum berkembang biak di muka bumi, wa ilaihi tuhsyarun, iaitu apa? Kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ini betul. Oh, yang tadi salah ya. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Kamu berkembang biak dan kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Tuhsyarun itu ada kaitan dengan hasyara, iaitu mahsyar. Ya, kita nanti akan dikumpulkan di satu tempat nanti, seluruh manusia daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir di padang mahsyar. Itulah tuhsyarun. Allah bawakan perkara ini kepada kita. Salah satu poin tadabburnya apa tuan-tuan, bila kita nak tidur itu, kita sedar bahawa kita ini datang daripada mak ayah kita, kita ada anak, kita berkembang biak,
itu semuanya datang daripada Allah, dan Allah yang samalah kita semuanya akan dikembalikan, dikumpulkan, tuhsyarun. Bila kita tahu bahawa kita ini berkembang biak hidup di sini dan akan dikumpulkan, kita akan jadikan ia sebagai satu kayu ukur. Kalaulah saya ini pergi selepas ini dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah saya survive di hadapan Allah? Itu ayat yang ke-24. Adakah saya survive di padang mahsyar? Pasal saya memang berkembang biak, okey, Allah yang jadikan saya. Adakah saya akan menghadap Allah bila saya dikumpulkan itu? Segala amal saya itu akan ditayangkan. Amal saya pada hari ini akan ditayangkan. Adakah mak, ayah dan Nabi Muhammad bila memerhatikan amal saya, seluruh manusia akan perhatikan, saya akan berbangga, ataupun Nabi Muhammad akan berbangga dengan saya, ataupun terkejut dengan apa yang kita buat sepanjang hari, sepanjang hayat ini? Dan itulah muhasabah sebelum kita tidur. Saya sebagai seorang ibu, kalau Nabi tengok apa yang saya buat hari ini untuk anak saya, sebagai seorang isteri pada suami saya, rasanya Nabi nak mengaku tak saya sebagai umat? Kalau saya sebagai suami, saya buat apa pada hari ini? Saya ni buat yang terbaik ke, ataupun ada lagi yang tak cukup? Maka inilah yang menimbulkan rasa saya perlu mohon ampun dan bersedia untuk menghadapi mahsyar saya. Pasal anytime saja saya boleh dipanggil, kerana saya akan dimatikan sebentar lagi, amatana. Maka ini adalah ayat yang ke-24. Kita tegaskan lagi pada diri kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dalam soalan-soalan yang sebentar tadi, ada orang yang dia merasa aman dengan dengan kehidupan, ataupun merasa comfort. Pasal tadi kan, amintum, apakah kamu merasa aman? Merasa aman langit, bumi. Bila kita hidup dalam keadaan bumi stabil, bila langit pun cerah, orang akan mudah untuk rasa comfort. Bila rasa comfort, dia tidak akan berfikir ke depan, dia hanya comfort di sini sahaja. Jadi Allah bawakan perspektif, jangan fikir yang comfort sekarang. Kamu boleh tidur di atas tilam yang empuk, tetapi tak pasti lagi di mahsyar macam mana. Hutang dah settle ke belum? Ya, hutang dengan orang yang pinjam duit, ataupun dengan keluarga yang ada, sudah settle ke belum? Dia akan mewujudkan rasa discomfort bila kita sampai pada ayat yang ke-24. Dan rasa discomfort itu akan menjanjikan apa? Yahsyawna rabbahum bil ghaib bimaghfiratin wa ajrin kabir. Itu adalah keampunan Allah dan ganjaran yang besar Allah terus berikan. Allah dah beritahu awal, tapi Allah bagikan lagi soalan untuk enforce rasa takut kepada Allah bil ghaib. Kemudian kita teruskan lagi dengan kul, ataupun kul yang ketiga, keempat. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata mata, mata. Ini adalah satu perkara yang kita kena elakkan tuan-tuan, ya. Iaitu apa? Bertanya bila Allah nak bagi. Kalau ini perkataan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi, bila yang kata ancaman, kata ada azab lah, ada neraka lah, bila. Tetapi perkataan bila ini juga kepada orang yang baik pun kena jaga-jaga. Pasal ada sahabat yang tanya mata nasrullah, kan? Dia bertanya pada Nabi bila terlampau banyak sangat cabaran. Dia bertanya Nabi bila Allah nak bagi pertolongan, ya. Tapi Nabi mengingatkan orang-orang terdahulu, dia bersabar dan dia terus bersabar dan terus bersabar, dan Allah memang akan pasti membantu. Jundul lakum, Allah menjadi tentera, Allah akan bantunya. Tapi jangan persoalkan pada Allah, Allah bila lagi, bila nak bagi saya ni, nak dapat itu, nak dapat ini, kalau ada masalah bila ya Allah kau nak keluarkan aku daripada sakit ni. Jangan tanya Allah bila, tapi tanya pada kita apa yang kita lakukan untuk ahsanu amala. Allah uji kita ahsanu amala. Allah tak suruh kita tanya Tuhan bila kita diberikan pelbagai ujian. Perkataan ibtilak pada ayat 2 itu sama ada ujian itu nampak macam baik, kaya, ada harta, ramai follower, ada pangkat.
ibtila juga adalah perkara yang buruk. Miskin, tak ada follower, bergaduh, ya, itu sebabnya kalau dalam suami isteri dia bahagia, kan, dua-dua, itu juga ibtila. Pasal konsep dalam Quran, dua-dua adalah ibtila, ujian kepada kita. Maka sebelum kita tidur itu, jangan kita mempersoalkan, mencabar Tuhan, seperti mana ayat 25 ini. Dan pada ayat 26 Allah ajarkan lagi, qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Pasal mereka bertanya tadi pasal hari kiamat, Nabi tidak cepat melatah, ya. Dalam hidup kita jangan cepat melatah. Sesungguhnya ilmu tentang as-sa'ah, hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Aku sebagai pemberi amaran yang menerangkan, ya, yang menjelaskan. Itu saja. Saya buat kerja saya nadhir dengan mubin, dengan jelas, menerangkan. Saya tak akan serang awak, ya, saya menerangkan sahaja. Dalam hidup kita tuan-tuannya, kalau kita nak jelaskan pada anak ke, pada pasangan ke, kita jelaskan saja, terangkan saja, mubin, dah. Jangan serang. Padahal kita serang, itu bukan apa yang disampaikan pada ayat 26. Kadang-kadang mungkin ada mak ayah kerana dia nak sangat kebaikan, dia pergi serang anak tersebut, kata kalau kamu tak sembahyang nanti kamu masuk neraka, siapalah yang nak selamatkan kamu kecuali mak. Macamlah mak boleh selamatkan, kan? Mak pun tak dapat selamatkan di akhirat, kan? Jadi jangan menyerang, cakap elok-elok dengan mubin, ya, dengan mubin. Kalau di dalam surah Yasin itu apa? Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ada perkataan mubin di situ. Jelaskan elok-elok, jelas-jelas, ya. Kemudian kita doa agar kalau itu perlu berubah ke arah kebaikan, Allah bantu untuk perubahan. Pasal manusia tidak boleh mengubah. Apatah lagi bila mereka mencabar, bila Nabi cakap ilmunya di sisi Allah. Dalam kehidupan kita, kalau kita, ialah tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa bilalah nak dapat untung, bilalah saya nak itu, bilalah yang ini. Allah kata ilmu itu di sisi Allah. Kamu buat kerja kamu. Begitu lebih kurang. Ya, kalau Nabi ni buat kerja nazir, berikan peringatan. Kalau kita berusaha untuk profit ke, untuk kerja ke, bisnes ke, kita buat kerja kita. Buatlah marketing ke apa ke. Yang bab bila itu Allah yang tahu. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka melihat azab, ya, zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru, orang kafir muka mereka menjadi si'at. Si'at tu muram, menjadi buruk, menjadi kelam, ya. Waqila hadzal ladzi, dan dikatakan pada mereka inilah azab yang dahulunya kamu selalu memintanya. Tad'un, yang kamu doakan, yang kamu minta-minta tu, ini. Ya. Ini maksudnya apa? Perkataan yang disampaikan kepada orang yang suka tanya bila, ya. Maksudnya sampai masanya akan sampai. Perkara baik ke perkara buruk tuan-tuan, masanya sampai. Tugas kita berusaha yang terbaik, bukan mencabar kepada Tuhan dengan tanya bila ya Allah. Kan, sama ada perkara buruk memang tak baguslah, tapi perkara baik pun bila ya Allah nak bagi saya kaya ke, bahagia ke, sembuh ke, apa ke, itu bukan soalan untuk Allah, kerana khawatir ia adalah sebagai tanda kesombongan seorang manusia. Kita teruskan dengan qul yang seterusnya, ayat yang ke-28, ya. Ini besar sikit. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Sekali lagi ada qul, ya. Maksudnya qul ini tuan-tuan, dia adalah satu affirmation kepada diri kita, selain daripada kita nak sampaikan pada orang lain lah, ya. Affirmation dalam diri. Terangkanlah, ya, apa pendapat kamu jika Allah mematikan, menghancurkan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang kafir dari siksa yang pedih? Ara'aitum itu maksudnya terangkan ataupun apa pendapat kamu jika Allah menghancurkan aku bersama dengan orang-orang aku ataupun memberi rahmat. Sesungguhnya orang yang kafir itu adalah orang yang dijauhkan daripada ataupun tidak. Siapakah yang dapat melindungi orang kafir itu daripada azab yang pedih? Baik. Apa maksud di sini? Antara key daripada ayat ini adalah perkataan au-rahimana. Orang-orang musyrik itu dia kata, kamu kenalah serah diri pada kami, pasal kami akan menjaga kamu, melindungi kamu. Nope. Apa pendapat kamu kalau Allah yang hancurkan aku bersama dengan orang aku ataupun memberi rahmat? Orang kafir tidak akan dapat diselamatkan. Orang yang tidak bersyukur seperti kamu tidak akan dapat diselamatkan. Tapi tak dalam bentuk kata ganti kedua, tentunya dalam bentuk kata ganti diri ketiga. Allah tak templak direct perkataan itu, tapi sebagai satu pelajaran kepada kita, ingatkan diri kita, kita nak selamat tak selamat sebenarnya hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan rahmat ini sekali lagi berulang. Kita dah jumpa beberapa kali Ar-Rahman, Ar-Rahman, dan kali ini Allah tegaskan lagi untuk kita cakap pada diri kita, kita nak selamat dalam urusan keluarga kita, urusan bisnes, dalam urusan kehidupan kita ini hanya Allah sahaja. Allah sahaja. Dan seterusnya perkataan yang perlu kita pasakkan dalam diri kita, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. فستعلمون من هو في ضلال مبين. Katakanlah dia Ar-Rahman, kami beriman dengannya, kepadanya kami bertawakal. Banyak kali Ar-Rahman tuan-tuan, ya, dalam surah Al-Mulk. Pasal Allah, sekali lagi yang saya kongsikan tadi, Allah nak pastikan kita hidup kita sebelum dimatikan sementara ataupun forever itu dalam mode selalu melihat Tuhan itu menyayangi. Jangan salah ataupun prasangka kepada Tuhan sebelum tidur, walaupun masalah banyak melanda. Maka ini affirmation, dialah Ar-Rahman, dialah yang Maha Penyayang, kami beriman kepadanya kami bertawakal. Beriman satu, tapi kedua ni kat sini ialah perkataan tawakal yang kita kena faham betul-betul sebelum kita tidur. Tawakal itu apa? Saya serahkan, saya wakilkan segala urusan saya ini kepada Allah. Kerana apa? Kerana saya ini tidak mampu buat, kecuali mesti dapat bantuan daripada Allah yang menjadikan langit, bumi, jaga burung, jaga itu, jaga ini. Saya berbaluilah, bertawakal kepada Allah. Projek saya itu saya tawakal kepada Allah. Allah boleh saja setkan yang kita kongsikan tadi, bahawa customer browsing internet kita ke cari maklumat, dapat pukul 2:01 dia message, dia nak beli produk ke nak apa sebagainya, masalah yang belum selesai, pukul 3 pagi pula masalah itu. Orang yang kita rasa dia memang tak ada harapan, tapi bila kita bertawakal pada Allah, orang itu pada pukul 3 pagi dia terduduk. Saya rasa saya kena bayar hutang lah kepada kawan saya yang saya tak jawab soalan, yang saya tak jawab WhatsApp dia pada hari itu. Tiba-tiba sahaja pukul 3 dia boleh terdetik. Kerana apa? Pasal Allah memang berkuasa. Dan akhirnya tawakal ini menyebabkan apa tuan-tuan?
Tawakal ini menyebabkan kita tenang sebelum kita tidur. Tawakal ini menyebabkan kita sedar diri, saya tak boleh pun kawal suami, isteri, anak saya. Yang boleh kawal hanyalah Allah. Daripada saya bimbang-bimbang orang lain sekitar saya, baiklah saya bimbang, saya beriman tak betul-betul pada Tuhan. Saya bertawakal tak betul-betul, dengan segala masalah yang ada saya wakilkan kepada Tuhan. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Maka kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nabi berdakwah, Nabi kena bertawakal. Pasal result bukan pada Nabi, result pada Allah. Maka fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kamu akan tahu siapakah yang berada dalam kesesatan, siapa yang tak sesat. Semuanya itu Allah yang tahu, Allah yang menentukan. Kamu tak tahu. Tak boleh pun nak mengetahui apa yang ada dalam hati orang untuk kita ajak ke arah kebaikan. Dia nak berubah ke tak berubah, mengapa dia tak berubah, apa sebagainya, itu semua Allah tahu. Dengan itu tuan-tuan, bila kita bertawakal, maka kesannya kita akan makin tenang, ya. Kita punya degupan jantung pun kalau tengah itu marah ke apa ke, dia akan tone down. Blood pressure pun boleh daripada 150 boleh jadi 120, lebih kurang gitulah, ya. Kalau dah tenang tu tak adalah lebih tenang. Kalau tenang terus habislah masuk kubur tuan kan, ya. Tapi poinnya ialah kita mengakhirkan hidup kita pada hari tersebut dengan peace of mind, dengan kebergantungan pada Allah. Dan ayat akhir, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Dalam konteks orang Mekah itu, air adalah perkara penting. Mereka bangun tamadun di tengah, di lembah wadi di Mekah itu kerana ada air. Dan mereka tahu bahawa air itu bukan daripada berhala, memang confirm, ya. Air itu datang daripada Tuhan. Maka kalau Allah hilangkan air daripada tamadun mereka, siapa yang boleh datangkan air Zam-Zam kepada mereka di tengah-tengah padang pasir? Waktu itu air Zam-Zam lah antara punca utama dia. Siapa lagi? Maka jawapannya sudah tentu Allah SWT. Dalam konteks kita, air dalam hidup kita, dalam badan kita yang datang daripada awan tersebut, semua sistem air ini, siapakah yang dapat mengganti sumber air? Ya, sebelum ini kita ada berbincang dalam tadabbur surah Yasin. Saya cuba calculate berapa bil kita kalau air yang Allah bagi itu kena ganti dengan pembenihan awan ataupun dengan cara-cara lain. Bil kita yang RM10, RM20, RM50 tu tuan-tuan, dia akan berlambung jadi beberapa puluh ribu ringgit sebulan. Tengoklah, ya, pembenihan awan mungkin tak berapa sangat, tapi ada cara yang memang sampai berpuluh ribu ringgit sebulan, bukan setahun. Jadi di dalam ayat ini Allah bawakan perkara yang amat kecil, namanya air. Amat praktikal, amat dekat di hati kita, ya. Bila kita duduk-duduk baca tu, kita tengok pada sel-sel kita ni, kalau tak ada air tuan-tuan, tubuh badan kita 70%, kalau tak ada air, kita ni memang habis dah. Dan kalau Allah tarik semua air tersebut, siapakah yang akan mengalirkan? Maka itu, selepas kita dah bertawakal, kita dijumpakan dengan bukti yang jelas daripada Allah. Ya Allah, memang betul ya Allah. Rugi kalau saya tidak bertawakal, saya tidak minta ampun, saya tidak kembali kepada Allah. Sehingga kan kalau kita baca ayat ini, surah Al-Mulk ini tuan-tuan, ya, kalau kita penat sangat, malam tu penat sangat, ya, kita rasa macam-macam masalah yang timbul, macam mana nak uruskan, apa yang kita selalu ulangkan? Allah kan ada, kan? Ar-Rahman kan ada. Kalau lapang sangat, hari tu lapang sangat, memang kita rasa macam tak ada masalah lah hari ni, macam lapang sangat, jangan lupa Allah ada.
Ya. Maksudnya Allah suruh kita terus gunakan untuk menempah rahmat Allah ke hadapan. Rahmat dah hadapan kat sini, tapi tempah rahmat kat sana. Rahmat kat sana kena diusahakan. Rahmat kat sini, itu beza tuan-tuan ya. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman, kita dah bincang tadi kan, tak ada syarat dan kemudian apa? Tak payah buat apa-apa. Dapat je oksigen apa sebagainya. Tapi rahmat yang 99 dekat akhirat sana, yang itu ada syarat. Itu daripada Ar-Rahim. Ada syarat dan kena buat. Syaratnya beriman dan buatnya apa? Beramal soleh. Jadi apabila kita baca surah Al-Mulk ini dengan mindset yang sejahtera tersebut, esok kita perlu teruskan dengan positif selepas rehat atau mati kecil yang baik-baik, berprasangka baik pada Allah, yang menyebabkan kita berprasangka baik dengan orang-orang di sekitar. Orang-orang ini tidak mampu memberi mudarat ataupun manfaat kecuali apabila Allah mengizinkan. Jadi inilah 30 ayat daripada surah Al-Mulk sebagai satu kesimpulan. Kalau tuan-tuan perasan, awal kita bincang kekuasaan Allah, di hujung tadi kita berbincang manusia ni bab air setitik pun dia tak mampu nak uruskan. Pasal air itu dia datang daripada nun, daripada awan tu. Mana ada orang boleh cipta awan? Ya. Kita berbincang tentang syurga neraka tadi, macam mana dahsyatnya di neraka, bunyinya macam mana apa sebagainya. Dan kemudian pada ayat 25 hingga 27 itu, sebenarnya bila ada orang tanya bila janji tiba, neraka akan tiba, syurga akan tiba. Ada orang buat baik tuan-tuan kan, macam tuan-tuan lah buat baik, tapi dan bersabar menghadapi ujian. Sampai bila saya nak bersabar ni? Sampai bila? Jawapannya apa tuan-tuan? Sampai masuk syurga. Kan? Sampai mati pun ada orang tak sabar nak mati kan? Itu tandanya orang tu tak sabar. Kan? Jangan harapkan mati tuan-tuan ya. Jangan harapkan mati kecuali kalau ia mengganggu agama kita. Yang itu kita boleh mengharapkan kematian. Ya Allah, jika ia mendatangkan fitnah yang menyebabkan, maka tariklah nyawa, dibenarkan. Tapi kalau kasar ujian sakit lah, ada ujian dengan keluarga lah, ya Allah jadi matikanlah aku cepat-cepat ya Allah, malas aku nak jumpa suami aku. Jangan tuan-tuan, jangan. Itu tanda orang ini tidak sabar. Ya. Kemudian segmen yang ketiga itu ancaman segera. Allah bagi kan, amintum, Allah tanya dengan 6 soalan tadi. Maka Allah terus bagi tahu pada kita pada ayat 23-24, hidup ini sementara. Apa ayatnya? Ayat 23-24. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian apa? Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Hidup ni sekejap je. Ya. Akhirnya kita akan ke mahsyar juga. Kita lahir, dapat mata, telinga, hati, kemudian mahsyar. Itu je perjalanan hidup kita. Kan, kembang biak sikit-sikit tu sempatlah tengok anak, cucu pun berapa orang je sempat tengok. Itu pun kalau sempat. Kan? Cicit tak pasti. Kan? Zara'akum tu Allah terus berkembang biak kan. Tapi antara kita dengan kembang biak itu, sebenarnya bukannya bila dia berkembang biak kita pun dapat dia bersama mereka, tak. Bila berkembang saja itu tanda kita akan menguncup dan masuk ke kubur, pergi ke mahsyar. Itu je lah cycle kehidupan kita, kan? Jadi Allah kata bahawa kalau ada orang yang kalau dalam segmen yang ketiga tadi tu, bila diancam, dia diberikan soalan demi soalan tersebut, sebenarnya Allah suruh kita tengok dalam perspektif bahawa hidup hanya sementara. Apa persediaan saya untuk mahsyar? Adakah saya selesa dengan kehidupan sekarang ataupun saya akan buat persediaan untuk ke mahsyar? Itu dia punya ideanya. Ya, jangan sampai keselesaan hidup kita di sini menyebabkan kita jadi macam Qarun ataupun seperti kaum Nabi Lut sebentar tadi. Pasal dia dah selesa, dia rasa macam tak payah berjuang. Dia kalau orang yang dah nak ke mahsyar, dia tahu bahawa mahsyar itu
diangkat orang-orang yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat, orang yang terbaik adalah orang yang memberi manfaat, dan itulah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebenarnya nak memberi manfaat kepada orang ramai dengan apa yang Allah bekalkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita selesai dengan 30 ayat. Ada lebih kurang 7 minit. Kalau ada soalan tambahan ke, kita dah rehat, jadi sikit lagi nak rehat dah ni. Rehat terus lah, habis ya. Ada soalan tak sebelum itu? Quran Time Surah Al-Mulk. Ya. Yang kedua, yang ini dalam masa satu hari ya. Alhamdulillah ya. Kita ucapkan syukur pada Allah ya. Jazakumullah khair insya-Allah. Ya. Baik. Terima kasih. Ada yang lain ada nak bertanya soalan? Ada mic? Jarang tuan-tuan belajar sampai pukul 12.30 ni kan. Bulan Ramadan pula tu. Saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan ya, dapat bersabar ya. Yang tuan-tuan haji ada soalan? Tak ada? Tak ada. Yang puan hajah ada? Okey, kalau tak ada, saya doakan kepada semua apabila membaca surah Al-Mulk nanti, insya-Allah kita dapat tangkap beberapa kata kunci ya. Kalau katakan apa yang dikongsikan tadi itu, harapnya dia dapat dimuhasabahkan sambil kita baca, sama dekat masjid ke kat rumah ke, kita muhasabahkan tentang apa yang Allah sampaikan pada setiap ayat tersebut. Moga-moga dengan surah Al-Mulk ini menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dinyatakan dalam hadis ya, dapat banyak kebaikan. Apa kebaikan yang kita nampak bila kita dah faham ini, kita akan berbaik dengan orang-orang di sekeliling kita. Pasal bila kita nakkan keampunan Allah, kita akan ampunkan orang di sekitar kita. Jadi baiklah kan. Kalau tidak, kita akan bawa dendam, kesumat, benda yang tak settle tadi masuk dalam tidur, mengigau tuan-tuan ya. Mengigau, aku tak ampunkan kau sampai ke lubang kubur, jumpa kat hari kiamat. Kan. Allah kata jangan minta ampun di hari kiamat, too late kan. Jangan balas dendam. Kalau nak balas dendam, Al-Aziz boleh balas dekat sini lagi. Jadi okey ya Allah ya. Ini Quran memberikan hidayah kepada kita tuan-tuan ya. Dan moga-moga ia juga menjadi penghalang kepada azab di kubur. Allah ampunkan dosa, dan terus kita bersama surah Al-Mulk. Terima kasih semua. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih kepada Ustaz Fazrul sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, sebagai kita sebutkan, ini adalah hari rehat beliau. Tapi beliau adalah seorang yang tak kenal penat. InsyaAllah Allah berikan keadaan yang terbaik. Dan juga saya mestikan tahniah kepada sahabat-sahabat saya, kepada semua yang ada di sini, sama ada fizikal ataupun secara online, yang telah berkorban daripada 8.30 hingga sekarang. Ini pun satu achievement lah untuk saya pun sendiri. Alhamdulillah. Dan semoga kita sama dapat ilmu yang bermanfaat, kita sama dapat amalkan dalam kehidupan kita seharian, insyaAllah. Dengan ada peningkatan, dengan ada yang lebih baik bukan yang terbaik, tapi yang lebih baik, insyaAllah. Saya ingin dengan peringatan mesra, sebagaimana yang ketahui, program ini adalah tajaan anjuran dan tajaan surah Al-Mulk bersama-sama dengan Karantina Tahfiz Malaysia. Ini program kita yang Al-Mulk, tapi kita juga ada setiap bulan pada hari Jumaat yang kedua pada pagi kuliah duha, kita ada juga tadabbur Yasin, dan kita dah, kalau tak salah saya dah 5 sesi ni. Baik, so insyaAllah yang akan datang ialah pada 13 hari bulan pagi, kita akan juga bersama-sama sini di fizikal, juga bersama-sama di online program yang ingin disertai. So sebar-sebarkan, insyaAllah semoga kita bersama-sama dapat manfaatnya. Dan sedikit saya promo tentang Karantina Tahfiz. Karantina Tahfiz ni adalah program hafalan intensif yang dibawa daripada Indonesia.
boleh detailnya boleh tengok dekat kita punya media sosial kita, dekat Facebook kita, dekat TikTok dan sebagainya. Tapi saya nak sebut juga program itu adalah program yang dijadualkan. Tetapi mana yang cerita ini tentang ilmu, kita juga boleh customize satu program kalau nak untuk surat-surat pilihan. Kalau ada maybe buat 15-20 orang yang sini buatnya, kita akan buat satu program discussion untuk surat-surat pilihan termasuklah ilmu, insyaAllah. Dan program kita menghafal ialah dengan menghafal dengan pemahaman makna. So sesuai dengan apa yang Ustaz sebut tadi. InsyaAllah ini yang bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.